Assalamualaikum, salam sejahtera. Pagi ni kita nak ride camping. Macam tu lah. Kita ada nak goreng-goreng sikit lah. So macam biasa lah, SADV ni tak muat. Kita tumpang dekat motor. Dok, singgah beli makan ke sarapan ke? Pergi sarapan dulu. Tapau lah. Tapau. Okey. Sarapan dulu pun boleh. Mana-mana lah. Okey, kau lead lah, kita orang follow. So hari ni motor yang paling kecil adalah V-Strom 250. Kita dah buat perjanjian, siapa nak pergi dulu pergi. Siapa nak bertenang. So nampak gaya, kita dah nampak dah yang belakang sekali mestilah doktor. Doktor dengan Hobi Haji. Hobi Haji hari ni pun nak ambil pilihan bertenang. Okey, Sarul dia tak pergi kan. Kita Ada apa? Ada menu tempat lain. Menu? Right juga Right juga. Oh, dia select Gang, dia select gang. Sekejap lagi Melaka. Melaka dengan gang mana? NSR. Tak adalah ni pinggiran satu. Pinggiran satu. Motor kecil-kecil lah. Motor kecil. Kau naik ni lah? Naik ni. Oh, lagi band. Santai. Kalau dia beritahu lah. Kalau Aku suka motor kecil lah sekarang. Tak suka dah laju lah. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kita mulakan perjalanan dengan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata. Hobi Haji jadi sweeper. 1 minit pertama masih berkumpul lagi. Kita nak lalu persiaran kewajipan dan terus menuju ke tol Subang. Pakai baju hujan. Hujan lebat. Ini masukkan tangan. Okey, kita tadi dah berhenti pakai baju hujan. Cuaca gelap. So semua ada. Kita tengok doktor seorang tak ada. Doktor dengan NASA memang dia macam tu lah. Dia akan ke depan aja. Dia tak kisah hujan kan? Tak ada hal kan? Boleh? Boleh. Memang sampai sana memang nak terjun sungai dah. Terjun sungai. Jom. Terus kat sini belakang boleh? Jom. Pilihan dia tak ada baju hujan. So dia kesejukkan. Kita kehilangan doktor. Sedang mencari, call tak angkat. Hobi Haji tadi masa awal-awal jalan, kita berada di belakang sekali, sweeper. So kita ikutlah mana yang lalu. Rupanya dah pecah pada 2 grup. Tapi kita jumpa balik dekat highway tadi masa nak pakai baju hujan. Tapi doktor dia tak pakai, kata Fahmi, sebab dia dengan Fahmi. So kita nak cari dia. Kita beranggapan dia ada depan ni. Dia ada depan. Akhirnya dapat juga jumpa dia setelah dia menghilangkan diri. Okey, kita teruskan perjalanan. Kita sarapan dulu. Lepas tu kita bincang sama ada kita nak naik ke tidak. Diorang ni nak mandi ni. Sky nak mandi terus. Dia kata basah-basah nak terjun tu dalam air terjun. Kalau tak dapat pergi, kecewa dia. So kita teruskan perjalanan kita. Kita belok kanan. Kita cari sarapan dulu. Mori ni jahat betul lah bunyi kan. Dia lepaskan minyak meletup-letup.
Hari ni baru kita dapat ride bersama doktor. Dia mengepalai konvoi hari ni. Nampak doktor? Angkat tangan pun tak nak. Dia angkat tangan pun tak nak. Straight dia. Oh, dia lagi lengkap pakai dengan glove apa semua. Dia glove dia mesti glove waterproof tu. Kita glove tak pakai, nampak? Tak pakai. So kita teruskan perjalanan kita ke KKB. Kita follow doktor. Sky. Fahmi. Fazil. NASA. Kita tengok macam mana. Kalau dia patah balik, memang budak ni tak boleh bawa touring dia. Memang dia takut hujan. Ni lah. Kita tinggal berenam. Cuba macam ni kan nampak cantik sikit nak buat video. Nampaknya Alim betul-betul jadi sweeper ni, 1200. Hari ni kita motor 250 ke atas. Tapi 250 tu pun bukan skuter motor adventure. So setakat 17 tu dia boleh enjoy dah. Tapi hari ni kita memang cantik kita bawa perlahan-lahan. Ini sopan santun sebab hari ni route dibawa oleh doktor. So doktor memang macam ni dia slow-slow nak menikmati keindahan alam. Dia cakap laju-laju nak ke mana. So kita menikmati perjalanan kita dalam hujan yang sejuk ni. Sebab jarang-jarang kita dapat jalan dalam hujan macam ni Memang sedap cuaca, alhamdulillah. Selesa. Cuma jalan agak licin sikit Jalan licin kita kena berhati-hati bawa. Bestnya nikmat. Ride dalam hujan ni satu nikmat. Kena pula lalu jalan kampung macam ni, memang best. Motor kau tak mati je. Ke motor aku? Jap. Okey, Morini, apa pengalaman dalam hujan? Macam mana motor okey? Panas lagi. Sedap panas. Panas juga motor. Enjin dia panas. Enjin panas. Cornering sedap Cornering alhamdulillah okey lagi. Okey, cornering pun baik Morini ni. First time kita sampai dulu sebelum NASA. Okey, NASA ni dia allergic hujan. Dia tak boleh kena hujan. So dia berehat dulu dekat pam minyak dekat highway. Dekat Rawang. Tadi Rawang kan? Mungkin Rawang. RNR Rawang. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Lepas kata hujan pun akan ku redah. Ni nama dia, hujan pun akan ku redah. Kita kena naik ke atas terus. Sekarang jam 9.30 kita nak mendaki. Kita nak mendaki puncak Fraser Hill. Beginilah suasana kita dalam keadaan hujan. NASA, untuk pengetahuan kawan-kawan, NASA yang selama ni sentiasa di hadapan, NASA dia patah balik. Sebab tak tahulah sebab apa. Dia kata dia ada hal. So tinggal kita berenam. Tu cuaca macam ni, kita akan dapat jumpa awan-awan yang cantik. Memang best. So depan sekali Fazil, Dr. Sky, belakang kita Fahmi dan Morini.
Kita follow Morini. Oi, bahaya. Pokok tumbang banyak ah, ada 3-4 pokok tumbang. Okey, kita dah sampai kat sini, gambar dulu. Oi, orang ni laju, orang ni. Lain macam dia tarah. Okey, kita melalui gap 10 km ke atas jalan one way. Jalan one way. Suruh Fahmi potong. Suruh potong. Ya. Ada kampus. Cantik ah, cantik. Sejuk muka-muka kat Wiser. Kita nak menikmati keindahan. Relax, relax. Abi Haji ni macam ni lah, bawa slow-slow kan. Laju-laju nak ke mana. Kata nak menikmati keindahan. Inilah keindahan dia yang kita dapat. Elok waktu mendung-mendung, hujan-hujan macam ni. Bila hujan berhenti, view dia sangat cantik. Sangat cantik view dia. Sangat cantik. So kita ambil feel, menikmati. Sebab bukan senang kita nak dapat pemandangan yang macam ni. Kalau pemandangan musim panas, waktu panas tu selalu. Kalau macam ni jarang-jarang. Terutama lepas hujan kita dapat naik. Oh, memang alhamdulillah punya cantik. So kita bawa slow-slow. Apa-apa Roger, kita gerak dulu tapi kat belakang. Lagi 3 kilo kita nak sampai ke Fraser Hill. Inilah dulu corner yang paling jahat dan menyakitkan hati ni ya. Okey, sampai atas, kita masak air, kita goreng-goreng perkedil tahu yang ada. Tahu berkedil. Lepas tu Sky dia bawa Maggi, dia boleh makan. Najah bawa lontong darat. Untuk dia seorang je. Abi Haji makan angin je lah. Kita tak nak makan, kita tak nak banyak-banyak, nanti mengantuk. Kita diet. Nampak tu, nampak. Kalau macam tu tandanya kita dah sampai. Kita dah sampai ke destinasi. So dekat selamat datang Bukit Fraser pun tak payah bergambar. Kita dah selalu bergambar. So Fahmi nampak terjengkit-jengkit Fahmi. Sky bergambar. Sky bergambar. So ada orang nak bergambar beramai-ramai di sini. Asal sejuk. Okey, diketuai oleh doktor. Dia buka waist.
Bagi jalan dulu. Jalan dulu tak? Okay. Ramai juga geng-geng motor ni walaupun hujan. Rompin Trail. Nama trail tu lah Rompin Trail. Oh ni first time kita turun ke bawah ni balik. Tak pernah. Rupanya lagi best lah belah sini. Ni ada apa ni? Oh smoke house lah. Boleh sewa kat sini ni. Kita tak tahu lah. Asyik tak tahu je bila nak tahu. Ni tapak camping sini rupanya. So nak potong, nak ambil gambar dia orang. So nak potong. Nak gambar dia orang. Hai, Morini, bunyi kau ni tak boleh belah. Ni apa ni? Nursery Pejabat Pusat Jualan. Loji Air Bukit Fraser. Ni slow ni sebab ada kereta X70. Ke rekreasi campsite. Bawah ni ada campsite ah. Tapi agak bahaya lah kalau musim hujan kot. Pasal dia ke bawah sangat lah. Okay. Dia bagi laluan. Tak ada masa kan. Tak ada masa aku nak pegang phone. Saya Dr. Zairul, saya nak tanya, boleh tak kalau kami nak naik motor ke dalam? Ni atas jambatan. Boleh. Apa? Parking kat jambatan. Oh, jalan mati. Parking sini je. Di mana NASA? Ini ride pertama kita, ride camping. Kita bersama geng taman. Kita bersama geng taman. Ada boleh mak. Boleh. Berat juga makanan. Memang untuk merehatkan minda. Okey, difahamkan difahamkan ada kawan kita kata boleh nak naik motor sampai bawah jalan konkrit. Dia telah tebus kesalahan, dia dah belanja tiket masuk. Berapa ringgit? Tak tahu. Dok, berapa ringgit dok? RM2 seorang. RM2 itu kepala dia sudah belanja. Dia orang sampai nak jumpa terjun ni. 8 kilo. Yalah, yang bawa kita semua pendaki Kinabalu. Bukan biasa-biasa. Kita je. Bukit Genor. Kita Bukit Genor je. Itu pun dah nak buat apartment dah. Tak apa, macam biasa lah. Abang Haji, biar lambat asal selamat. Biar lambat asal sampai. Oh, tempat ni boleh lah bawa budak-budak kan? Bakar-bakar sedap, relax lah. Cantik lah. Janji orang tak ramai. Ni tapak perkemahan nombor 2. Dia kalau berkemah boleh. Kalau kemah dia bagi. Oh, tidur. Tapi kalau bawa pun ni boleh tahan juga azab Boleh lah. Licin ni. Alhamdulillah. Diorang dah sampai dah. Ada tandas kan? Ada. Surau lagi ada. Boleh berjemaah lagi. Alhamdulillah. Apa ni? Kena tadi Kena tadi? Ya, jatuh motor tu. Aduh. Bila jatuh tu, aku yang belakang memang tak. Okey, hari ni kita ada bawa dapur. Sana tuannya tak Kita tahu. ada bawa dapur. Maklumlah. Cas kita tak bawa saja.
kita ada bawa tikar. Kita ada bawa dapur camping Spider. Kita ada bawa tahu pergedil. Kita ada bawa telur. Kita ada bawa kopi Zeus. Kita ada bawa kopi O. Sini tak? Kita ada bawa Alim. Kita bukan masuk free, kita bayar. Hari ni doktor belanja. Kita berada di kawasan rekreasi Jeriau, Bukit Fraser, Pahang. Ni first time ni kita ke sebelah kiri. Biasa kita sebelah kanan je. Bila naik atas jalan tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau camping malam sunyi ni kan. Oh, boleh berpeluh. Ni buat kopi kan. Peluh apa? Seorang pun boleh. Kereta ke motor? Mana? Kereta. Boleh buat banyak sikit barang. Macam itulah. Jenuh dia kan. Tak Tapi apa, dia ada bagi. Troli ada. Troli ada. Troli ada. Apa ini Ricky je? Ricky lah. Ricky dulu. Tapi jangan jauh-jauh lah. Ambil depan-depan sikit. Tak, yang tadi okey, yang kita cross tu. Nombor 1, nombor 2. Yang Aman dia lagi, musak dekat yang toilet lah. Ni jauh toilet. Kalau aku buat basikal sekali lah. Atas. Buat apa? Basikal lah, nanti nak senang nak pilih. Oh, basikal eh? Oh, Folding kan, folding boleh lipat lagi. Folding lah, folding. Apa barang folding. Jalan kaki lah. Bukan jauh. Nak kedai depan tu kan. Oh, okey. Hari ni dia tak ada angin dalam urat. Okey, hari ni Alim kata kita Ricky je. Lepas tu kita akan pergi naik kereta. Kita bawa kambing perap, bawa popiah, bawa kari pap dan lain-lain. Oh, tak ada lain. Ini tempat memang dekat dengan alam. No handphone please. Alam dan manusia betul. Alam dan manusia. Nanti kan nak balik kan jauh gila nak jalan. Tadi pun dia bebel lah. Jauh. Okey, 1, 2, 3. Okey, kali mau masak. 1, 2. menu asal Kuala Lipis. Okey, pergedil dah siap. Ada siap cili lagi. Siap cili, air keruh sebab hujan tadi. Tanya air hitam. Oh, sudah siap ada dulu. Kopi keruh kan? Kopi keruh. Tukang masak. Chef. Dah telur kan? Buat buih ni pakai sekarang. Patut ni bawa ini. Dah berapa buat. Buat makan bang. Cerita kan? Masa cerita tu, kita nak masak air kat atas tu. Masa tak jumpa. Tak jumpa. Luar terbatas pun tak. Saya ni ikut masa petang ni. Cukup dah ni. Ya, banyak dah ni. Tak habis ni. Kan sampai petang kan kita kan. Pan goreng. Ha? Habis pan goreng. Sekarang Tak boleh kak, pasal ni nasa tak ada. Kalau rasa ada dia habiskan ni seorang. rasa lagi. Oh lagi? Oh lagi, Allah Haji. Ada lagi Ji. Sah, sorry Sah. Okey. Kita nak ikut dog pergi ke air terjun, tengok air terjun. Ubi Haji dia tak nak ikut. Dia nak santai-santai, relax-relax dekat wakaf dulu. So kita shoot ke air terjun Sungai Jeriau. Dekat bawah tangga-tangga ni banyak tangga. Kalau tengok tadi kan kita datang daripada mana tadi? Tangga banyak. So kita akan turun bawah. Yang ni kita nampak boleh, sini boleh mandi. Kita akan nampak air terjun. Sini lah dia. Banyak air dia. So mandi sini Bel. Dok. Bel mandi sini.
Tapi itulah, ada pusaran air tu ha. Nah, asal takut dia ni. Jangan dekat sangat lah. Sky. Bawah ni pun boleh ha. Oi. Pun okey. Kita nak air ni lepaskan tu. Dah sebab dia dah bagi warning kat situ. Ha. Dia jenis pusing tu besar. Oh. Ada warning ke? Oh, yang tu buat Kat konten. ujung air terjun tu dia dah letak plastik hitam. Maknanya kalau kau lemah, bungkus tu. Oh. Terus jalan. Nampak. Berapa keping kau tengok? Dia tengok berapa orang yang pergi lah. So, ke mana kita? Ai, macam nak balik lah. Nak balik aku nak kemas ni. Tak, nak tanya ke mana kita? Aku tak risau mana lipis boleh. Boleh lah kalau nak balik. Tadi dah masuk Johor, kena solat dulu. Ha, baik solat terus sini. Dah pukul 1. Jamak. Kita mana sini? Sesi kemas mengemas. Kita dah selamat solat jamak dan kita nak bergerak. Sekarang kemas sikit-sikit. Cuaca bertambah sejuk. Ni kaum-kaum lelaki semua dah menyiapkan barang. Tunggu kaum wanita solat. So saya kena pakai jaket lah sebab kalau sejuk. Dia dah mula dah. Ha? Semua sudah siap berkemas. Kita nak berangkat ke atas. Kita berada di Pondok 10. Hai, banyak kali dah cakap sedap. Banyak kali. Ni tapak 6. Tapak apa tu? Tengok. Okey, kemungkinan kita akan repeat di tapak 6. Sebab Cik Alim kita dah mengah dia kata. Macam mana? Nampak. Haji Umrah kan? Kita lain. Kita tahan sampai sudah penuh. Macam ni je. Ringan ni. Ringan gila je. Dan mesh. Mesh. Boleh tanggal. Tapi nampaknya lama. Kau mini. Berapa ringgit ni? Ikutnya. Kita dah nak jalan, kita tak jadi minum cendol, kita balik terus. Dia kata kita balik terus. Ui. Beritahu dia orang. Pleasure Hill. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada kawan-kawan yang baru menyertai channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye bye. Tak, dia dengan kereta ni tadi ni. Dia terkejut dengan kereta ni tadi. Dia nak masuk sini. Dengar ni bunyi mori ni Letop-letop. Okey, sekarang ni kita meneruskan perjalanan
Abi Haji Sweeper. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jarang-jarang kita dapat balik macam ni. Bersopan, cantik. Kita nak buat video pun cantik. Sekarang jam 3 lebih. Alhamdulillah kita dah sampai dekat bawah. So kita isi minyak dulu. Beruntung, tapi kita masih dalam satu grup lagi. Memang kejadian yang tidak pernah berlaku dalam grup taman. Kita tengok kejadian ni dia sampai mana. Kalau sampai dekat Jasmine macam ni juga, memanglah okey. Jarang-jarang kita ni, sebab biasanya sampai sini pun dah hilang. Sama ada orang lalu ikut rata atau lalu ikut sini, dia akan berpecah. Lepas tu akan full throttle lah. Tak kira kecil besar, semua bawa diri masing-masing dan jumpa dekat kedai mamak yang dekat rumah kita orang tu, Jasmine Bistro. Tapi hari ni nampaknya sampai sini masih grup lagi. Alhamdulillah. Guys, jarang-jarang dapat macam ni. Jarang-jarang dapat macam ni. Jarang-jarang. Sampai sini pun bergerak lagi. Kan? Jarang kan? Jarang. Siapa punca? Aku tak tahu lah. Masa aku rakam ni, aku tak ada nak cakap lah. Tapi aku rasa budak tu yang punca. Hari ni siapa punca? Sampai sini boleh geruk lagi. Kau bayangkan. Lalu tak ada dah. Tak ada dah. Bangan tu dah hilang lah. Turun tadi dah tak ada dah. Dah tak mahu dah dia. Weh, dah cala. Dekat urut ai. Ha? Oh ya, dah ada lah. Oh. Oi, gila bunyi. Sedap oh. Jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup semua. Memang hebat lah kali ni. Memang lah. Aku pun rasa macam nak muntah pula. Alhamdulillah kita dah sampai. Okey, alhamdulillah kita dah sampai Jasmine Bistro. Kita ada kesemuanya kecuali Sky balik.